Pelakon Zarina Zainuddin bawa pulut kuning rendang daging ke set penggambaran Ikatan Terlarang. Ucap terima kasih kepada Rajat Azura dan Aras Muhammad atas ulasan. Mi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih Kak Ina. Ina kan dia kalau datang, ayah memang tak bercakap lah. Mesti bawa makanan. Ina bawa pulut kuning dengan rendang daging. Yang selalu saya dengar kat dalam, tengok kat dalam FB anak dia cakap, apa? Pulut kuning, rendang daging, apa? Pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang. Rendang kerang. Sama betul. Sama betul kan begitu. Ya Allah. Memang betul. Masya Allah sedap. Masya Allah. Saya memang penggemar pulut. Masya Allah, terima Ina pun ada kasih. bawa sate. Saya dah beberapa kali syuting dengan Ina. Pergi kat rumah dia pun memang ni lah makanan. Sate tak pandang dah. Sebenarnya ni dah 2 kali tambah tau. Oh, Masya Allah. Ini kali yang kedua. Masya Allah. Yang penting sedap kan? Sedap kan? Sedap. Masya Allah. Maintain, Lembut. Maintain. Okey, saya pakai pulut. Pakai masak pulut. Dan suka makan pulut. Dia punya lembut. Dia tak terlalu lembek. Dan tak terlalu lemak. Just nice. Just tak nice. ada masin. Orang cakap sama rata. Bila Alhamdulillah. masuk dalam mulut, boleh pejam mata. Lepas tu mati pulut kuning. Okay, 11 tu berapa lama dah yang saya makan. Terima kasih. Kasih Ina. Terima kasih. Semoga berrezeki. Terima kasih. Amin. Terima Amin ya Terima Allah. kasih banyak.